Hai abang. Awak? Nama Saya? abang ni apa? Oh, nama saya Sahardin. Saya kat sini adalah senior electrical technician, mengenapasi, memeriksa. Juga kita akan kontrol radar-radar elektrik. Pengguna akan gunakan maksudnya dengan selamat lah. Jadi setiap radar-radar elektrik yang berada di atas kilang ni, kita akan pastikan dia selamat untuk digunakan. Abang buat apa ni? Apa mesin-mesin ni semua ni? Saya tengah checking untuk mesin ni lah. Tengok keadaan dia baik dan lancar perjalanan dia untuk proses kita, iaitu produk kita lah yang akan keluarkan ke mesin lain. Saya gunakan SPM, tapi dalam masa tu saya juga ada sertifikat kompeten lah, iaitu penjaga jentera lah. Abang dah berapa tahun dah kerja kat sini sebenarnya? Dia kat sini hampir 20 tahun. Wow, hampir 20 tahun. Apa cabaran yang terbesar yang abang pernah handle dekat sini? Kalau macam mesin breakdown pada waktu malam tu pun salah satu cabaran jugalah. Waktu kita kan dah balik pulang kan, pukul 5, pukul 6 mungkin kita dah balik. Nanti mungkin tengah malam tu ada troubleshoot, kita kena datang lagi. Punya kilang ni beroperasi selama 24 jam Ya ke? betul. Oh, okey. Kena ada degree ke, kena ada CJ kemahiran ke tak payah? Boleh je join masuk jadi electrician kat sini? Saya untuk kerja kat sini lah. Dia macam cerita P.Ramlee lah. Maksudnya cerita P.Ramlee Tahan maki. Kriteria kat sini biasanya berpandukan pada CJ lah. Kalau untuk maintenance memang CJ kemahiran tu penting lah. Daripada segi electrical ataupun mechanical, welding pun boleh juga. Tak ada masalah. Jadi kemahiran tu dah ada. Bila dia bekerja kat sini, dia akan kembangkan lagi dia punya apa yang dia belajar tu. Kat sini banyak benda yang kita akan belajar ni. Bukan setakat untuk maintain, tapi kita juga akan buat proses untuk pembuatan. Itu salah satunya lah. Apa favourite snack abang dekat Snackku sendiri? Mini. Mini tu daripada kecil benda tu dah ada. Jadi kita selalu makan. Sampai kita kerja kat sini pun masih lagi makan. Seronok ke kerja kat sini sebenarnya? Masalah tu banyak, tapi kalau dipikirkan kita dah kerja sampai 20 tahun. Ada masalah ke? Tak ada kan? So happy fun kat sini tau. Apa advice career abang untuk student dekat luar sana ataupun dekat budak-budak yang nak mencuburi bidang ini? Masuklah ke kilang kami. Sertailah ke Snackku untuk mengembangkan idea-idea anda dan berbakti. Thank you abang. Jangan lupa like, follow and share.